Okey, salam Ramadan geng. Geng, kita ada sebuah Toyota Camry. Toyota Camry ni masalah yang dihadapi kereta ni masalah aircon kereta ni. Dia kereta dia ni okey je aircon. Aircon sejuk. Cuma masalah dia bila berhenti. Bila berhenti lama ataupun menunggu orang berhenti lah. Berhenti, dia dah start rasa suam aircon dia tu. Lepas tu rasa panas tu memang tak sejuk lah. Memang dia tunggu lama pun memang tak sejuk dah. Kena mati KNJ balik. Lepas tu tunggu lama start balik, on aircon, barulah ada rasa sejuk kereta dia ni. Cuma kereta ni owner bagi tahu tak pernah servis aircon. Aircon tak pernah servis. Dia kebanyakan Toyota masalah macam ni, try tukar dia punya ECV buff dulu. Cuma kereta ni saya saja dekat owner sebab dia tak pernah servis aircon, buat terulah servis aircon. Servis dia punya pipe basuh semua pipe, lepas tu kondenser basuh, lepas tu tukar dia punya ECV buff. ECV buff kebanyakan bermasalah. Kereta ni saya tukar ECV buff dan filter dryer tukar sekali lah sebab dah kotor. ECV buff pun tukar sekali. Boleh je kalau korang nak tukar dia punya ECV buff saja pun. Tapi tengok atas bajet masing-masing. Cuma kereta ni tak pernah buat aircon. Tu saya saja dekat dia. Buat terulah. Servis teru. Ala-ala nak tukar dia punya orang panggil sensor ni ECV buff. Dia terletak dekat kompresor benda ni. Kebanyakan Toyota Camry terjadi masalah macam ni. Wisepek, Harrier, banyak berlaku macam ni. Tapi dulu saya pernah ada buat sekali kereta Wisepek lah. Masalah macam ni juga. Kita tukar dia punya ECV buff, lepas tu servis semua tukar dia punya ECV buff pun tak settle masalah tu. Pakai lama dia start rasa panas juga. Lepas tu tak boleh buat apalah. Kita terpaksa tukar kompresor seketul. Beli yang original barulah settle. Tapi benda kalau dah penyakit macam ni, try dulu cuba tukar benda basic. Barang basic yang murah dulu dia punya ECV buff. Try buat yang ni dulu. Takut andai kata pengguna Toyota ada masalah macam ni juga. Dia aircon memang tak ada masalah aircon. Dia on aircon dia sejuk macam biasa. Tetapi bila dah parking lama dalam keadaan enjin hidup dengan aircon hidup, dia rasa suam tu, lepas tu rasa panas, memang tak akan sejuk dah. Kena berhenti, tutup enjin, tunggu lama balik, on aircon barulah sejuk balik. Kalau pengguna Toyota ada masalah macam ni, try check dia punya sensor ni. Dekat kompresor terletak dia. Orang panggil ECV buff. Benda ni selalu masalah. Mantap.